Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Madam Izzati dan rakan-rakan semua. Saya Nana Nazira, wakil daripada kumpulan 5. Di sini kami akan membentangkan tentang kajian isu etika di dalam pendidikan. Kumpulan kami terdiri dari 6 orang ahli. Yang pertama sekali ialah Rona Erika binti Andik. Yang kedua Nur Syamira binti Syamsul Kairani. Yang ketiga Siti Zuliana binti Madludin. Yang keempat Vivian anak DC. Yang kelima Nana Nazira binti Abdul Ghaffar. Dan yang terakhir sekali ialah Felen Jen anak Tipin. Berdasarkan isu etika di dalam pendidikan, di sini kumpulan kami telah memilih isu etika di mana ianya berkaitan tentang plagiarisme yang berlaku dalam kalangan pelajar. Baiklah, jadi untuk pengetahuan kita semua, plagiarisme ni merujuk kepada satu perbuatan di mana perbuatan tersebut ialah perbuatan menyalin, mengambil hasil kerja orang lain tanpa memberikan kredit yang sewajarnya. Jadi isu ni dianggap serius kerana ianya melibatkan pelanggaran integriti akademik, menunjukkan ketidakjujuran dalam pembelajaran sekaligus memberi kesan yang negatif terhadap pembangunan kemahiran berfikir kritis para pelajar. Jadi jika kita lihat dari sudut jangka masa yang panjang, jika perbuatan ni tidak ditangani oleh pihak yang terlibat, plagiarisme ni boleh menjadi satu budaya di mana ianya akan menjadi satu budaya yang negatif, di mana ianya mampu menjejaskan kualiti dan kredibiliti sistem pendidikan kita. Adalah kajian kes yang diperlukan kes kesedaran dan kelakuan pelajar prasiswazah terhadap aktiviti plagiarisme dalam penulisan akademik, di mana dalam kajian ini kami mengenal pasti punca utama yang wujud serta mencadangkan langkah solusi yang bersesuaian dan memfokuskan kepada kesedaran kelakuan pelajar siswazah terhadap aktiviti plagiarisme dalam penulisan akademik. Elemen yang dikaji. Yang pertama adalah definisi dan punca, di mana kita mengkaji adakah para siswazah memahami jenis dan bentuk plagiarisme yang ada di dalam penulisan mereka. Contoh plagiarisme yang sering kita ketahui adalah di mana mereka menyalin secara langsung tanpa prafasal kredit daripada pemilik asal penulisan tersebut. Yang kedua adalah penyebab plagiarisme. Punca mendorong pelajar terlibat dalam plagiarisme dikenal pasti seperti tekanan akademik dan kurangnya pemahaman di dalam bilik belajar menyebabkan pelajar terdorong untuk melakukan plagiarisme. Yang ketiga adalah persepsi. Dalam kajian ini, kita dapat mengkaji bagaimana pelajar melihat akibat tindakan plagiarisme yang dilakukan dalam penulisan mereka. Yang keempat adalah penggunaan teknologi dan sumber. Kajian ini juga menyentuh mengenai pelajar menggunakan sumber internet dan sumber lain bagi menyiapkan tugasan mereka, di mana sekiranya internet dan sumber yang digunakan secara efektif dan tulus, plagiarisme dapat dikurangkan dan pelajar tidak akan terjerumus dalam plagiarisme secara berterusan. Yang seterusnya adalah penemuan dan aplikasi. Yang pertama adalah tingkatan kesedaran. Kita menilai sejauh mana pelajar menyedari isu plagiarisme dan tindakan yang perlu diambil untuk mengelakkan daripada terjadinya plagiarisme yang berterusan. Yang kedua adalah keperluan pendidikan. Kekurangan dalam pendidikan tentang integriti akademik yang mungkin memerlukan perubahan dalam kurikulum dan latihan untuk pendidikan agar plagiarisme ini dapat dibendung. Yang ketiga adalah cadangan dan tindakan. Berdasarkan penemuan, langkah-langkah tertentu boleh dicadangkan seperti program pendidikan berterusan mengenai penulisan yang etikal, cara menggunakan sumber dengan betul dan juga penggunaan inovatif alat-alat untuk mengesan plagiarisme agar sumber penulisan pelajar berasal daripada sumber asli tanpa menggunakan plagiarisme daripada bahan lain. Salam sejahtera semua, saya Rona Erika Andik.
Seterusnya saya akan membentangkan mengenai isu etika plagiarisme dalam kalangan pelajar. Pertama sekali, plagiarisme adalah suatu bentuk pelanggaran integriti akademik, di mana integriti akademik merujuk kepada nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam proses pendidikan. Apabila pelajar menciplak kerja orang lain tanpa etika yang sewajarnya, mereka telah mencabuli prinsip-prinsip ini. Sebagai contoh, jika seorang pelajar mengemukakan esai yang diperoleh daripada sumber karya orang lain tanpa membuat pengubahsuaian atau menyertakan rujukan, mereka bukan sahaja mencuri hasil karya orang lain tersebut, tetapi juga membuat penipuan terhadap pensyarah serta rakan-rakan sekelas. Tindakan ini boleh mengakibatkan penalti disiplin, termasuklah kegagalan dalam kursus ataupun pemecatan dari institusi yang secara langsung telah merosakkan reputasi dan masa depan pelajar itu sendiri. Seterusnya, plagiarisme juga mencerminkan ketidakjujuran dalam pembelajaran. Pendidikan seharusnya menjadi platform untuk pelajar menguasai ilmu dan kemahiran baru. Namun apabila pelajar memilih untuk meniru untuk menghindar daripada pembelajaran sebenar, sebagai contoh, seorang pelajar yang menyalin laporan tanpa memahami konsep yang ada di dalamnya tidak dapat memanfaatkan pengetahuan yang sepatutnya mereka perolehi. Oleh itu, dalam jangka masa yang panjang, ketidakjujuran ini akan menjadikan mereka tidak bersedia untuk menghadapi cabaran dunia nyata, di mana kemahiran berpikir mereka dan keupayaan untuk menyelesaikan masalah adalah kurang. Seterusnya, plagiarisme juga mempunyai kesan negatif terhadap perkembangan kemahiran kritis pelajar, di mana kemahiran kritis adalah suatu keupayaan untuk menganalisis, menilai, dan mencipta ide baru berdasarkan maklumat yang ada. Namun apabila pelajar tidak terlibat dalam proses pemikiran kritis dan memilih jalan pintas dengan menciplak ataupun meniru hasil karya orang, ini menyebabkan mereka kehilangan peluang untuk mengembangkan kemahiran mereka sendiri. Selain itu, mereka juga tidak mampu menyusun dan mengimplementasi metodologi penyelidikan yang berkesan yang sangat diperlukan dalam bidang yang mereka ceburi. Ini bukan sahaja merugikan pelajar itu sendiri, tapi juga masyarakat yang bergantung kepada profesional yang berkompeten dan beretika. Seterusnya adalah nilai keguruan dalam isu etika plagiarisme. Integriti adalah asas yang perlu ditegaskan oleh guru ketika mendidik pelajar, di mana guru mengintegrasikan topik kejujuran akademik dalam kurikulum mereka secara khusus melalui pengajaran tentang cara penggunaan sumber dengan betul. Contohnya dalam kelas penulisan akademik, guru boleh memberikan panduan mengenai pengubahsuaian teks dan cara membuat penulisan yang betul. Dengan membuat aktiviti seperti bengkel tentang teknik menulis dan pemahaman terhadap plagiarisme, pelajar tidak hanya akan menyadari bahaya menciplak, tetapi juga akan dilatih dalam kemahiran menulis yang perlu mereka kuasai untuk menghasilkan karya asli mereka. Seterusnya, tanggung jawab dalam mendidik pelajar. Sebagai seorang guru, tanggung jawab untuk memastikan pelajar memahami kesan plagiarisme adalah sangat penting, di mana pelajar perlu diajar bahwa plagiarisme mempunyai pelbagai kesan, termasuk tindakan disiplin yang boleh merugikan masa depan akademik mereka. Selain itu, guru juga perlu mendedahkan kepada pelajar berbagai contoh realiti yang menunjukkan kesan negatif akibat daripada plagiarisme, seperti pelajar tidak berpeluang untuk menyertai program beasiswa atau menerima penalti dalam penilaian akademik.
Dalam konteks ini juga guru harus memperkenalkan budaya integriti dengan menunjukkan bahwa menghargai karya orang lain adalah sebahagian daripada etika yang perlu dipegang. Sebagai contoh, guru boleh berkongsi kisah kejayaan individu yang telah mematuhi etika akademik dan bagaimana keputusan mereka untuk tidak menciplak telah membawa kepada pencapaian yang luar biasa dalam kejayaan mereka. Seterusnya adalah keadilan dalam tindakan disiplin. Konsep keadilan dalam tindakan disiplin adalah sangat penting untuk mengatasi isu plagiarisme. Tindakan disiplin terhadap pelajar yang terlibat dalam plagiarisme tidak seharusnya hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi sebagai proses pendidikan. Pendekatan seperti ini harus diambil untuk memastikan pelajar memahami implikasi serius daripada tindakan mereka. Selain itu, guru juga perlu melibatkan pelajar dalam sesi pemulihan di mana mereka boleh mengkaji semula kesalahan mereka dan belajar cara untuk memperbaiki diri. Sebagai contoh, setelah mengesan plagiarisme dalam sebuah kertas kerja mereka, guru boleh memberikan peluang kepada pelajar untuk memperbaiki kertas tersebut dengan bimbingan serta memperkenalkan pelajar kepada teknik etika penulisan yang betul. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syamira binti Syamsul Khairani dan seterusnya saya akan membentangkan cadangan pendekatan yang menggambarkan etika positif. Jadi cadangan kami yang pertama adalah pendidikan tentang plagiarisme dan teknik rujukan yang betul, di mana pendekatan yang pertama ini dia menekankan pendidikan yang proaktif untuk mencegah plagiarisme melalui pembinaan kemahiran akademik pelajar. Jadi antara pendekatan yang boleh dilaksanakan oleh institusi pendidikan khususnya adalah dengan mengadakan bengkel integriti akademik untuk mengajar pelajar teknik-teknik penggunaan rujukan yang betul dan juga teknik kutipan rujukan yang betul menggunakan gaya seperti APA sebagai contoh. Seterusnya, bengkel integriti akademik ini juga boleh mengajar pelajar cara-cara untuk memparafrasakan rujukan mereka dengan berkesan dan efektif, berserta mengajar pelajar cara-cara untuk mengenal pasti bentuk-bentuk plagiarisme yang tersedia ada. Seterusnya, penggunaan perisian seperti Turnitin juga perlu dijadikan sebagai satu alat perisian plagiarisme pembelajaran yang berkesan dan tulus, di mana pelajar boleh ataupun diberikan akses untuk melihat laporan plagiarisme tugasan mereka sebelum membuat penghantaran terakhir. Jadi di sini pelajar juga akan berpeluang untuk memperbaiki kesilapan mereka, kesalahan mereka dan juga melihat tahap plagiat tugasan mereka sebelum membuat penghantaran tugasan yang terakhir. Oleh yang demikian, pendekatan ini bersifat etika kerana ia mengutamakan aspek pendidikan berbanding hukuman, di mana ia membina kemahiran jangka masa panjang dan menggalakkan ketulusan dan integriti dalam proses penilaian dan penulisan akademik. Pendekatan kedua adalah pembinaan budaya integriti akademik. Pendekatan kedua pula berfokuskan kepada penciptaan persekitaran akademik atau pendidikan yang mengutamakan ketulusan dan kejujuran sebagai norma bersama. Oleh itu, pelaksanaan seperti kod kejujuran akademik harus ditekankan. Pelaksanaan ini boleh diterapkan atau boleh dilaksanakan dengan mengarahkan pelajar-pelajar untuk menandatangani kod kejujuran ini sebelum menghantar kertas peperiksaan mereka ataupun juga sebelum menghantar tugasan mereka. Ini boleh dijadikan satu asas budaya, integriti ataupun sebuah deklarasi yang simbolik. Oleh itu, gabungan kedua-dua pendekatan ini
menawarkan penyelesaian yang berkesan dan holistik terhadap isu plagiarisme ini. Kesan pendekatan beretika ini juga merupakan pendekatan yang bersifatkan jangka masa panjang. Ini termasuk pengurangan kes yang ketara dalam isu-isu plagiarisme, peningkatan dalam keyakinan pelajar dalam menghasilkan kerja, karya dan penulisan akademik yang asli serta pengukuhan reputasi institusi sebagai sebuah pusat pendidikan tinggi yang cemerlang. Kesimpulannya, aspek yang paling penting dalam pendekatan ini adalah mengubah perspektif pelajar daripada sekadar hanya mencegah plagiarisme kepada membentuk dan membina prinsip dan nilai-nilai murni yang boleh dipraktikkan oleh pelajar. Itu sahaja dari saya. Seterusnya, saya serahkan kepada kawan saya Valentin untuk menjustifikasikan cadangan pendekatan yang saya sebutkan. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Syamira untuk penjelasan tentang dua cadangan yang kumpulan kami sudah pilih. Okey, di sini saya Felini Jane. Saya akan menyokong sedikit tentang penjelasan yang Syamira sudah berikan kepada kita tadi, di mana ada dua pendekatan. Untuk pendekatan yang pertama iaitu pendidikan tentang plagiarisme dan teknik rujukan yang betul. Untuk cadangan pendekatan yang pertama ini, ia dianggap etika kerana ia berpaksikan pendidikan dan pencegahan awal, bukannya fokus kepada hukuman semata-mata. Ia untuk kita menghormati kelemahan dan kita percaya bahawa ada potensi untuk pelajar-pelajar kita untuk belajar dan untuk mereka berubah. Okey, seperti yang Syamira katakan tadi dengan mengadakan bengkel mungkin untuk tahun pertama di universiti, dengan mengadakan bengkel tersebut mungkin kita boleh mendedahkan pelajar-pelajar kita kepada teknik rujukan yang betul, bagaimana gaya penulisan akademik, apa itu rujukan APA dan sebagainya. Seperti yang Syamira kongsikan dengan kita tadi, dengan adanya penggunaan perisian pengesanan plagiarism seperti Turnitin secara telus dapat meningkatkan kesedaran pelajar kita terhadap kesilapan yang mereka lakukan di dalam tugasan-tugasan yang diberikan. Contohnya di sini, ini saya ambil contoh semasa saya belajar foundation pada tahun 2021 kalau tidak silap, di mana Unitar ada satu email KMC, kalau masih ada sekarang. KMC adalah singkatan daripada Knowledge Management Center, di mana dahulu pensyarah meminta pelajar-pelajar menghantar tugasan terlebih dahulu kepada KMC sebelum CC kepada pensyarah. Okey, di sini kita dapat lihat saya menghantar tugasan English untuk cek similarity tugasan tersebut, dan KMC hantar semula kepada saya tentang bahawa fail ini selamat untuk dihantar. Jadi tidak ada perlu perubahan yang perlu dilakukan ataupun tidak perlu diperbaiki. Jadi tugasan saya selamat untuk dihantar kepada pensyarah. Jadi bagi saya, secara pendapat saya sendiri, ini memberi ruang untuk kita sebagai pelajar untuk membina tanggungjawab kita dan mengukuhkan nilai integriti kita di dalam diri kita sendiri. Di mana ini selari dengan pendekatan pembelajaran yang mengutamakan pembangunan kendiri, bukan sekadar hukuman. Jadi pendekatan ini secara keseluruhannya mencerminkan nilai-nilai keguruan yang penting seperti adanya tanggungjawab, adanya keadilan dan adanya integriti. Jadi kita sebagai guru bertindak bukan hanya sebagai penguat kuasa peraturan, tetapi kita juga sebagai facilitator untuk pelajar kita untuk dapat membantu mereka memahami dan untuk dapat membantu mereka untuk mengamalkan etika akademik dengan lebih bermakna. Okey, untuk justifikasi pendekatan yang kedua ini iaitu pembinaan budaya integriti akademik. Seperti yang Syamira kongsikan dengan kita sebentar tadi, di dalam konteks pendidikan di Malaysia,
pendekatan yang kedua ini boleh dilaksanakan di sekolah ataupun di institusi pengajian tinggi ataupun universiti untuk mewajibkan kita sebagai pelajar menandatangani pengakuan kejujuran sebelum menghantar tugasan. Okey, contohnya di sini, saya rasa semua orang kenal cover page ini, di mana di dalam rubrik yang diberikan akan ada kenyataan seperti contohnya di sini, saya, Feleni Jane, akui bahawa tugasan ini adalah hasil kerja saya sendiri tanpa diciplak, bla 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 dan sebagainya. Jadi, kita akan menandatangani surat ini dan dihantar bersama dengan tugasan kita. Jadi, bagi saya, ia adalah salah satu langkah awal untuk kita menyemai kesedaran moral di dalam diri kita. Okey. Jadi hal ini juga menunjukkan bahawa etika bukan sekadar teori, tetapi etika adalah sesuatu yang diamalkan di dalam kehidupan seharian kita. Jadi pendekatan yang kedua ini juga telah membentuk budaya akademik yang kukuh di mana kita sebagai pelajar merasa bertanggungjawab ataupun kita diberikan tanggungjawab untuk tidak hanya menjaga integriti diri kita sendiri, tetapi kita juga perlu memelihara integriti komuniti akademik kita. Hai semua, saya Vivian. Untuk langkah ke-6 pula ialah implikasi dan hasil. Terdapat dua implikasi, iaitu implikasi positif dan implikasi negatif. Untuk implikasi positif yang pertama ialah pelajar akan lebih bertanggungjawab dalam penulisan mereka. Pencegahan plagiarisme akan menjadikan pelajar lebih bertanggungjawab dan tidak hanya bergantung pada kerja orang lain. Pelajar dapat merujuk kepada penulisan rakan yang lain, tetapi mereka tidak boleh meniru sepenuhnya hasil kerja dan idea rakan mereka. Hal ini dapat mendorong pelajar untuk menghasilkan idea mereka sendiri serta menghasilkan tugasan dengan lebih teliti tanpa melakukan sebarang peniruan. Secara tidak langsung, pelajar akan menjadi lebih bertanggungjawab terhadap hasil kerja mereka dan mereka juga tidak akan mudah berputus asa untuk menyiapkan tugasan dengan idea mereka sendiri. Untuk yang kedua pula ialah pengurangan kes plagiarisme dalam jangka panjang. Kes ini secara umumnya dapat dikurangkan jika ditangani dengan betul. Kes dalam jangka panjang dapat dikurangkan kerana pelajar akan menjadi lebih berhati-hati ketika mereka melakukan peniruan. Pelajar juga akan berusaha untuk menyiapkan tugasan dengan idea mereka sendiri tanpa bergantung pada idea orang lain, hasil kerja orang lain ataupun tanpa bergantung pada peniruan. Hal ini akan menyedarkan pelajar bahawa tugasan yang berjaya mereka siapkan dengan hasil kerja mereka sendiri tanpa melakukan plagiarisme sememangnya akan mendatangkan hasil yang lebih berkualiti. Untuk yang ketiga pula ialah dapat meningkatkan reputasi institusi pendidikan. Apabila isu plagiarisme berjaya dikurangkan dan ditangani, maka jumlah pelajar yang berkualiti akan dapat ditingkatkan. Hal ini demikian kerana pelajar atau graduan akan berusaha untuk menghasilkan penulisan mereka sendiri berdasarkan rujukan yang betul dan sahih dan bukan meniru semata-mata. Sebagai contoh, aplikasi yang boleh kita gunakan untuk plagiarisme ialah seperti ChatGPT. Apabila pelajar menggunakan ChatGPT, maka reputasi mereka akan menurun. Manakala apabila mereka menggunakan rujukan yang sahih dan sumber yang betul, mereka akan dapat meningkatkan penulisan mereka. Oleh itu, sistem pendidikan yang telus dan kejujuran dalam akademik juga dapat ditingkatkan. Untuk implikasi negatif pula, jika isu ini tidak ditangani, ialah pelajar akan terus bergantung kepada salinan kerja orang lain. Dengan melakukan peniruan atau plagiarisme, pelajar bukannya mengembangkan hasil kerja mereka sendiri, tetapi mereka hanyalah bergantung pada kemahiran atau hasil kerja orang lain. Hal ini menyebabkan pelajar menjadi kurang kreatif dan tidak mempunyai kemahiran untuk mengembangkan idea mereka. Terutamanya sebagai contoh dalam penulisan bahasa Melayu, apabila pelajar tidak dapat mengembangkan idea, maka penulisan mereka tidak akan menjadi menarik.
Plagiarisme juga menjadikan pelajar untuk sentiasa mengambil jalan yang mudah dengan meniru hasil kerja orang lain. Pelajar yang sering melakukan plagiarisme juga akan menyebabkan mereka sukar untuk berdikari dan mereka tidak ada keupayaan untuk belajar secara aktif. Implikasi negatif yang kedua pula ialah merosakkan kredibiliti sistem pendidikan. Pelajar yang meniru atau menyalin hasil kerja orang lain akan menyebabkan sistem pendidikan menjadi terjejas. Hal ini menyebabkan penilaian menjadi tidak adil kerana pelajar yang sememangnya menghasilkan kerja tanpa plagiarisme atau kerja yang berkualiti tidak mendapat penilaian yang sepatutnya. Kualiti kerja akan menjadi kurang bermutu kerana pelajar tidak dapat menghasilkan idea sendiri. Sebagai contoh, ketika mereka menyiapkan tugasan di kelas, mereka akan mendapat hasil yang sangat bagus akibat daripada peniruan. Akan tetapi, ketika ujian sebenar, hasil kerja akan menurun dan kerana mereka tidak mempunyai idea dan tidak dapat mengembangkan idea mereka sendiri.